Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikut kiraan hisab, anak bulan Ramadan tidak mungkin dapat dilihat di atas ufuk Singapura ketika matahari terbenam petang tadi, kerana terlalu kecil dan tidak mencukupi syarat kriteria imkanur ru'yah yang dipersetujui oleh negara-negara anggota MABIMS. Ini bererti esok adalah hari pencukup bulan Sya'ban 30 hari. Oleh yang demikian, sukacita saya mengisytiharkan bahawa awal bulan Ramadan bagi tahun 1435 Hijriah jatuh pada lusa, Ahad bersamaan 29 Jun 2014. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat Singapura, selamat menyambut ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita kekuatan untuk menjalani ibadah puasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.